Baik, itu dia tadi sedutan drama yang membuka tirai perbincangan kita untuk hari ini. Dan saya tak nak komen lebih tentang drama berkenaan sebab kita nak bagi tetamu-tetamu kita untuk berbicara mengenai hal ini. Dan kami bawakan kepada anda 3 orang tetamu di studio. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah saya, Kak Lisdawati. Assalamualaikum Kak, sihat? Waalaikumsalam. Kita tiga-tiga pastel hari ini. Pastel. Baik, di tengahnya pula. Ya, kita bersama dengan Datuk Nazir Hussein Akhtar Hussein. Sihat, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Nampak ceria sangat, Datuk, hari ini. Impak topik ke? Tengok selingan tadi tu. Okey, baik. Dan di sebelah Datuk kita bersama dengan Encik Fauzul Naim Ishak selaku perunding pembangunan potensi diri kita pada hari ini. Baik. Berkongsi kasih, saya tarik nafas dulu. Topik panas hari ini. Seperti yang saya kongsikan tadi, satu topik yang hangat diperkatakan, tetapi konteks kita hari ini adalah amat luas. Jadi saya nak mulakan dengan Encik Fauzul dahulu. Apa yang harus kita fahamkan Encik Fauzul dengan berkongsi kasih? Okey. Bila menyebut tentang kongsi kasih, pertama sekali kita faham, betulkah kasih itu dikongsi? Ini persoalan yang sebenarnya perlu dijadikan orang kata premis utama kita sekarang. Sebab apa? Dalam persoalan, sebagai contohlah kita katalah kan, kita ni mungkin sebelum ni tak berkahwin, tiba-tiba berkahwin. Betul. Dan bila berkahwin saja akan berlakulah yang mana kita akan ada isteri, akan ada mak. Yang mana tak ada mak mertua pula. Adakah kita ni berkongsi kasih dengan tiga-tiga orang ni? Ini perkara yang kita kena faham. Bila sebut tentang kasih ni, apa kita nampaklah, kasih ini tak perlu dikongsi. Sebab apa? Sebab kasih ni sebenarnya disesuaikan ikut orangnya. Kenapa? Bila saja sebagai contoh, kita ada anak, ada anak ramai kan. Anak sulung, anak nombor 2, nombor 3. Adakah kita berkongsi kasih dengan ketiga-tiga? Tidak sebenarnya. Sebab setiap anak itu 100% kasihnya. Betul. 100% kasihnya. Tak boleh suka kan awak 100% kasihnya. Dia tidak ada 33%, 33%, 33%. Tidak begitu. Begitulah juga bila kita sahaja kita ada isteri, kita ada mak, kita ada mak mertua. Kesemua ini kita kasih mereka 100%, 100%. Cuma bezanya adalah penyesuaian. Penyesuaian. Dan situ kita kena faham pula apa yang dikongsikan. Yang dikongsikan adalah orangnya. Itu saja yang dikongsikan. Yang mana orangnya itu yang dikongsikan. Bukan kasih orang tu. Sebab kita tak ada pula kasih kita pada isteri, kita bagi pula kasih isteri itu kepada mak. Tak. Betul. Kita tak begitu. Kerana kita kasih kepada mak itu adalah untuk mak. Kita kasih kepada isteri adalah untuk isteri. Kalau isteri kedua, isteri kedua. Sebab apa? Setiap orang itu ada kata kasih yang tersendiri. Sebab itulah hal ni, perkara yang penting adalah kita kena faham dulu. So bila sebut perkara ini, apa sebenarnya dikongsikan dan apa perkara dan peranan yang perlu dibuat bagi orang yang dikatakan sebagai berkongsi itu. Kerana dalam hal ini, perkara yang paling penting adalah kefahaman. Itu yang penting. Sebab apa? Kalau kita tak faham, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada persepsi. Yalah, sebagai contoh kan, seorang ibu, tiba-tiba anak dia berkahwin dengan isteri dia. Dan dia menganggap bahawa bila sahaja si anak berkahwin, dia akan hilang anak tu. Sebenarnya anak tu tak hilang. Cuma anak itu mempunyai tanggungjawab tambahan. Yang mana dia perlu untuk penuhi tanggungjawab itu. Perlu penuhi peranan itu. Sebab pentinglah kefahaman itu. Dan bila orang faham, insya-Allah semua perkara selesai. Pentingnya komunikasi di situ. Betul. Okey, itu Faham dan pembukaan penyesuaian. Okey, itu pembukaan daripada coach sendiri. Kita nak tanya, tadi saya sempat bersembang-sembang dengan Kak Lista. Kita nak bertanya pula kepada figura seorang ibu. Seorang ibu penyayang dan lembut. Lembut sangat orangnya. Okey, Kak Lista, di awal perkahwinan, tadi kita ada sedikit sentuh. Di awal perkahwinan, Kak Lista dapat berkahwin dengan Abang Fauzi. Ada anak, telah pun ada anak. Mungkin boleh Kak kongsikan pengalaman berkongsi kasih Abang Fauzi dan juga dengan anak-anaknya juga turut berkasih sayang dengan anak-anak. Bila saya buat keputusan untuk setuju berkahwin dengan dia, maksudnya saya dah bersedia dari segi mental untuk menerima keadaan itu. Maknanya saya tak nak ada masalah berbangkit selepas kahwin. Maksudnya saya dah tahu, okey, ada anak 4, diorang akan membesar, saya akan ada anak insya-Allah. Kemudian macam mana saya nak grow bersama. Jadi benda tu saya dah fikirkan, jadi tak ada masalah lah. Kena bersedia dalam segala kemungkinan. Segala kemungkinan tu macam-macam boleh berlaku. Awalnya, kini saya buka sikit, awalnya memang perjanjian anak-anak dijaga oleh pihak sana. Tapi bila kahwin, after 2 years, 3 years, seorang-seorang datang. Tapi saya menerima dengan hati yang terbuka. Sebab kita tak boleh sisihkan dia sebab nanti anak-anak itu membesar, kalau bermasalah kat saya. Jadi saya tak nak masalah tu. Tak apalah, kalau tak nak sana, kat sini pun boleh. Jadi saya open. Alhamdulillah, dalam 4-4 kat saya. So bila borak, jaga sampai dah besar. Bila anak saya pun besar, sebenarnya peranan kat situ
bukan senang sebab saya ada 3 peringkat. Remaja, kanak-kanak dan kecil. Oh, lengkap. Jadi 3 ni sebenarnya susah sebab komunikasi yang paling banyak pada remaja. Kalau kita abaikan nanti macam-macam dia buat. Yang kecil kita anggap tak faham, tapi rupanya dia membesar dengan keadaannya. Cepat matang, dia melihat. Betul. Sampai anak kandung saya pernah bersuara, Mama asyik-asyik dengan kakak abang. Anak kandung saya bercakap. Saya macam, oh my God, apa aku buat ni? Tapi dalam situasi sebegitu, macam mana Kak Lizda control situation? Saya terpaksa berterus terang pada anak tiri. Okey, Mama terlalu banyak masa dengan korang sampai Mama terlupa anak kandung. I fikir dia orang kecil lagi kan. Kat situ, saya tak boleh. So, kat situlah saya kena banyak komunikasi, bercerita, minta maaf balik. I hug my son, my daughter. Macam my mama minta maaf. Kan? Okey, lepas tu, I cakap, you all kena belajar untuk gerak sendiri. Ada apa masalah kita bincang. Sebab banyak bagi tempat pada anak sendiri pula. So, sebenarnya kasih sayang ni sebenarnya berat kalau kita nak cakap kan. Tapi, asal kita boleh belajar untuk balancekan balik. Sebab tu peranan suami isteri memang bagi saya sangat penting. Bila isteri sibuk, suami kena ada. So kita kena banyak bincang lah. Tak boleh ada pentingkan diri sendiri dalam rumah tangga. Hati ke hati itu penting. Ya, betul. Apalagi saya ada mak kandung, saya ada mak mertua dan husband saya masih lagi communicate dengan mak mertua sana. Okey. So saya sangat faham dengan benda macam tu. So saya menerima sebab saya dah bersedia. Okey, baik. Tapi daripada apa yang Kak Lizda kongsikan, kita tahu yang transisi itu berlaku secara organik. Okey, baik. Kita dah dengarkan daripada coach, kita dah dengarkan pengalaman Kak Lizda. Kita nak tanya Datuk. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Datuk ataupun persepsi Datuk berkaitan dengan berkongsi kasih. Sebab masing-masing ada persepsi sendiri ya, coach. Dan ianya sangat subjektif. Jadi kita nak dengarkan pandangan Datuk. Pertama sekali saya setuju dengan apa tadi kau sebutkan. Kita tidak berkongsi kasih. Kita ni dalam kehidupan yang Allah bagi kita ni, kita ada mak dalam keadaan posisi saya cakap sudut saya. Okey. Saya ni seorang anak, seorang bapa dan juga seorang suami. Dan juga kita ni ada juga keluarga lain yang hidup sekali dengan kita. Anak buah apa semua yang duduk sekali, ramai-ramai. Jadi pertama sekali manusia ni hidup dengan kasih sayang. Apa yang saya nak sebut tadi sama seperti yang Ko sebut tadi, kita tak berkongsi dengan sesiapa. Dia setiap individu tu kita ada perasaan kasih dan kita kasih sepenuhnya. Jadi kita tak ada perasaan nak kongsi-kongsi. Even sebenarnya kalau kita ada satu hari nanti ataupun kita ada anak tiri, ada anak buah, kita kasih sayang sepenuhnya pada dia. Jadi benda tu tak ada timbul kongsi. Dan urusan kita dengan mak kita sama. Yang paling penting kita tahu tanggungjawab kita sebagai bapa. Kita tahu tanggungjawab kita sebagai anak, sebagai adik, sebagai suami. Kedua, kita mendepani kehidupan ni, yang selalu yang mungkin ada masalah ni, kita kena sedar bahawa tanggungjawab kita sebagai abang, adik, suami dan sebagainya. Kita kena ada keikhlasan yang tinggi dalam kehidupan. Bila kita ada keikhlasan dalam kita buat apa sahaja yang kita buat ni, kita akan rasa nikmat dan juga kemanisan dalam apa-apa yang kita buat ni. Bila kita terlalu seronok, kita happy, kita boleh dapat kasih sayang kita dapat dirasai orang sekeliling kita. Bila kita ikhlas. Jadi tak timbul isu. Contohnya, saya duduk sekali dengan abang, adik, semua sekali ramai. Family besar dalam satu kawasan yang besar. Jadi kita dengan kakak ipar, adik ipar, isteri kita dengan kakak ipar, isteri kita dengan adik ipar. Bila kita ni selalu pupuk satu kefahaman tinggi tentang keikhlasan. Kita nak membina satu keluarga ni, kita makan bertahun, kita nak menghancurkan dalam masa sekelip mata. Jadi kita nak dapatkan rahmat Allah tu, kita nak hidup bersekali, nak berseronok sekali, nak bercuti sekali, nak berjalan sekali, kita nak jemaah sekali kat rumah. Jadi kita kena ada keikhlasan. Pupuk nilai keikhlasan tu dalam diri. Dan satu perkara lagi yang selain daripada keikhlasan, kita kena manage expectation. So, selain daripada kita ni kena ikhlas, kita juga kena manage expectation orang pada kita dan kita pada family kita. Jadi bila kita sendiri, kita serve the best, kita jadi adik yang baik pada family, jadi anak yang baik pada mak bapak, suami yang baik, ipar yang baik pada semua, kita jangan harap return daripada dia. Kerana segala yang kita buat tu kerana Allah. Bila kita ikhlas tadi,
kita sedar tanggungjawab kita ikhlas, kita jangan expect anything return. So kita bertambah-tambah bahagia. Okey. Saya tambah sikit lagi. So selain tu kita perlu ada satu kombinasi iaitu communication. Okey. So walaupun kita baik, walau kita buat yang terbaik, tapi kalau communication kita fail, benda ni masalah. Okey, selepas ni kita nak tanya pada Datuk bagaimana harus kita tingkatkan lagi skills komunikasi kita. Kita simpan dulu ya Datuk untuk selepas ini sebab kami nak juga anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Bagi saya berkongsi kasih tu tak salah. Cuma biarlah adil lah bagi saya, pendapat saya lah. Bagi saya untuk family, berkongsi family macam adik-beradik, kawan, it's okay. Tapi kalau berkongsi kasih dengan poligami, bagi itu saya memang pantang lah, pantang sangat lah. Bila kita nak cakap pasal berkongsi kasih ni sebenarnya sangat-sangat susah sebab dia very subjektif. Ada orang boleh menerima, ada orang tak boleh menerima. Sebenarnya saya anak tunggal. So actually susah sebenarnya nak share, bukan nak share, macam nak nak bahagikan mak dengan ayah because kita ada seorang je, kita tak ada adik-beradik. So memang susah sebenarnya. Saya cakap dekat dia orang, bila kita nak spend time dengan korang, dan kita I will be there. Saya akan sentiasa ada untuk dia orang. Berkongsi kasih ni sebenarnya bukan setakat antara suami dan isteri saja, tapi juga untuk antara suami ibu dengan anak-anak mereka, nak berkongsi kasih antara the whole family lah. So saya akan make sure that anak-anak semua diberi peluang yang sama rata, okay, untuk nak spend time dengan kita. And saya akan selalu pastikan yang at least once a week saya akan keluar dating dengan husband saya. Okay, saya rasa yang tu part yang paling penting lah sebenarnya. Okay, because kita perlukan masa away from the kids juga. Okay, but in that way kita orang pun rasa happy and kita boleh spread the happiness tu pada anak-anak kita juga. Okey, baik, itu dia pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai kongsi kasih yang kita sedang bincangkan di studio untuk hari ini. Okey, baik Datuk, saya petik kata-kata Datuk tadi. Kita bukan berkongsi kasih, kita berkongsi individu itu. Okey, baik. Tapi Datuk, macam mana kita nak cari titik tengah tentang keadilan? Datuk ataupun coach? Coach. Bakal Datuk maksudnya. Tengok saya. Coach. Saya amin ke amin. Tak lama lagi tu Datuk. Okey, baik. Tu aura Datuk tinggi tu. Amin. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah untuk kita adil kepada isteri, untuk kita adil kepada keluarga kita, untuk kita adil kepada anak-anak dan juga orang sekeliling. Okey. Bila menyebut tentang individu terkekang dengan 3 perkara. Ini perkara yang kita faham. Ini yang orang kata bab kongsi ni. 3 perkara. Pertama adalah persoalan masa. Masa. Kenapa? Masa kita hanya 24 jam je. Ini perkara yang kita selalu nampak. Sebab tu bila orang sebut tentang persoalan kita ada banyak pihak yang perlu jaga kan. Selalunya orang kata apa? Aku ni ada masa ke? Itu persoalan yang terfikir. Dia bukan persoalan ada masa. Persoalan menyediakan masa. Itu yang penting. Sebab apa? Ramai orang kata, kalau banyak orang yang aku jaga ni, sibuk aku ni, kalau semua jaga. Ini kena faham. Orang yang mana sibuk adalah orang yang pandai jaga masa. Hanya orang sibuk je pandai jaga masa. Orang tak sibuk tak ada masa. Sebab itulah hal itu, apa yang dia perlu buat adalah, pertama, kena pandai untuk uruskan masa tu. Kerana masa itu adalah masa emas untuk dia. Maka, kalaulah betul dia ada masa, maka dia kena tengok untuk orang ni berapa minit dia bagi. 1 jam. Ini berapa jam? Ini berapa jam? Ini perkara yang penting yang kena fikir. Nombor 2 adalah persoalan fokus. Ini penting juga. Sebab apa? Bila sahaja kita dah ada masa, kita kena mewujudkan apa yang bukan sebagai masa yang berkualiti itu. Dan pada ketika itu, kita kena manfaatkan sepenuhnya. Kalau sebagai contoh memang betul untuk mak kita. Maka masa untuk mak kita. Maka fokus kita pada mak kita. Tak payah cerita bab lain. Tak payah cerita bab lain. Kerana kita nak bagi yang terbaik kepada orang itu. Sebab itu penting yang kedua adalah fokus. Baik. Dan yang ketiga adalah tenaga. Sebab bila ramai sangat orang, tenaga kita ni kan kadang-kadang terhad. Kita nak gembira pada orang A, nak gembira pada orang B, nak gembira pada orang C. Tiga-tiga kena gembira ni. Sebab tu dia kena stamina. Dia perlu mewujudkan stamina untuk pastikan tenaganya sama rata dah hal tu. Maksudnya kalau betul dia nak tunjukkan kegembiraan kepada yang nombor 1, yang nombor 2 pun sama. Yang nombor 3 pun sama. Sebab itu penting 3 perkara ini. Yang mana pertama adalah persoalan sejauh mana dia mampu untuk beri masa. Beri masa. Yang kedua persoalan bagaimana fokus dia pada ketika ada masa itu. Dan yang ketiga, tenaga yang diberikan
pada ketika itu. Okey. Dan kalau dia berjaya melakukan ketiga perkara itu dengan sepenuh hati, dengan yang terbaik, insya-Allah semua akan puas hati. Okey, baik. Tapi coach, ini realitinya. Bila kita bercakap berkongsi individu tu, ada orang dah posesif, dah tak boleh, saya tak boleh kongsi individu. Ada antara anak beranak pun, kenapa mama lagi pentingkan abang daripada saya? Ataupun sesama suami isteri, pastinya tak ada isteri pun nak berkongsi suami ataupun kasih suami itu bersama dengan orang lain. Ini saya cakap secara realitinya. Ataupun kawan-kawan pun, awak selalu lepak dengan dia, awak tak ada pun spend masa dengan saya. Jadi saya nak tanya Datuk sebab tadi Datuk asyik senyum je. Ni saya nak tanya, mungkin Datuk ada orang di sekeliling yang berpengalaman sebegitu dan Datuk pastinya ada pendapat Datuk juga berkaitan dengan individu-individu yang posesif dan nak berlaku adil. Macam mana nak berlaku adil bila dah macam tu situasinya? Pertama sekali, sebagai manusia lah, fitrah kita sebagai manusia dan Muslim, seorang Islam, kita kena terima realiti dia, adil ni susah. Okey. Dan manusia yang sebaik-baik, semulia-mulia manusia yang Rasulullah SAW, yang boleh berlaku adil. Kita ni orang biasa ni nak berlaku adil ni hampir mustahil. Nak berlaku adil. Susah. Tapi kita boleh cuba. Kita cuba. Berusaha. Jadi kita berusaha. Kedua, kita memang agak mustahil kalau kita kata tadi kita berkongsi ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lepas tu nak ada masa dengan mak, nak ada masa tu, nak ada masa ni. Kita memang akan ada masalah. Tapi apa yang paling penting ialah understanding. Kita fahamkan mereka ni tentang supaya expectation mereka pada kita, dia boleh dapat pada titik persamaan. Lepas tu yang nombor 2, kalau sekiranya kita ni sibuk, contohlah kita sibuk, ataupun kita memang tak cukup masa lah cerita dia, kita kena kerja, kita kena layan anak, kita kena apa semua, kita fahamkan semua pihak ni atau stakeholder ni keadaan kita. Supaya expectation dia pada kita dan kita boleh manage expectation kita pada mereka ni lebih baik. Okey. Nombor 3 bagi saya lah, to be honest lah, didikan agama untuk long term. Ini kepada isteri dan anak. Supaya dalam apa jua keadaan, isteri kita ni dia lebih memahami dan bertoleransi tinggi. Sebab semua berkisah pasal rumah tangga ni, dia akan datang daripada perasaan kasih sayang. Kita berkahwin ni sebab kasih sayang. Bercinta. Anak dengan mak, kasih sayang. Semua yang bercerita tentang kasih dan sayang ni datang daripada naluri, daripada hati. Daripada satu perasaan. Jadi kalau kita boleh dapatkan sedikit kebahagiaan, ketenangan daripada dalam diri kita, banyak masalah ni selesai. Tapi macam mana pula dengan isu yang sekarang tengah hangat ni kan? Nak masuk ni. Sekarang hangat kan dekat media sosial, semua bercakap tentang suami yang berkahwin banyak. Kedua, atau suami yang diizinkan untuk kahwin kedua. Dia berbeza ni. Kita nak dengar cakap pakar. Okey. Sebab ada isteri yang memang dia dah setuju daripada awal. Tapi netizen menjadi hakim pula. Okey, macam ni Datuk Nazir. Poligami tak salah. Poligami dibenarkan. Lelaki dibenarkan untuk berkahwin dengan 4. Kita tak tolak hukum. Kita setuju benda itu. Akan tetapi cara tu, cara untuk kita nak kahwin dua tu, cara untuk komunikasi, cara untuk kita luahkan apa yang kita nak kahwin dua ni, nak kita luahkan dengan cara yang terbaik, Datuk. Macam mana adilnya tu? Okey. Dia pertama sekali kita kena jujur. Kita kena cakap dengan diri kita semua sebagaimana kita melihat zina tu haram. Kita bercakap dengan perempuan ni sebab yang sekarang ni yang jadi emosi netizen ni kebanyakan perempuan, bukan lelaki. Kita terima benda tu. So bila cakap dengan golongan muda ataupun perempuan, poligami dia tak terima. Bercakap poligami, hukum apa dia terus reject, tak boleh terima. Bukan semualah, bukan semua, tapi majoriti. Tapi sebagaimana kita menerima zina tu haram, kita kena tahu pernikahan tu halal. Fix, tutup buku. Jadi perkara nombor 2 tentang nak kahwin. Jadi bila kita kata nak kahwin ni, sama ada tadi Liz sebut dan juga host sebut, kita nak kahwin, nak bagi tahu atau tak bagi tahu. Dalam isu kahwin 2, 3, 4 ni, dia tak ada satu kunci boleh selesai semua masalah. Sebab kita datang daripada pelbagai background, latar belakang yang berbeza. Kita dibesarkan daripada keadaan yang berbeza. Kita ada family yang mendapat pendidikan yang berbeza. Jadi, tak ada satu kunci yang boleh selesai semua masalah. Dan tak ada satu kunci boleh selesai masalah rumah tangga masing-masing. Tapi ada satu solution
kalau kita berbalik selesai masalah. Tapi susah, iaitu Al-Quran. Bukan semua orang terdidik dengan Al-Quran. Orang yang terdidik daripada kecil dengan Al-Quran pun, bila sampai time isteri, suami dia nak berpoligami pun belum tentu dia terima. Sebab melibatkan emosi. Tapi bagi saya, walaupun hukum membenarkan kahwin 2, 3 atau 4, tapi dia tak paksa kita untuk kahwin 2, 3, 4. Satu tu dah memadai. Nak kahwin 2, 3, 4 ni dia datang dengan pakej tanggungjawab, beban, dan dia datang ni dengan satu hukum yang berat juga. Kalau tak boleh berlaku adil, masyar nanti kita jalan sengit, Allah tengok. Itu bergantung kepada suami-suami yang nak kahwin tu, dia tahu yang dia akan menjawab di akhirat nanti. Besar tanggungjawab dia. Kalau dia tak dapat didik. Saya suka bila Datuk sebut tadi, persoalan kahwin dan sebagainya ini adalah persoalan agama itu memang terjelas. Yang mana halal, yang haram. Dan satu perkara yang kita faham juga, setiap orang tu membuat satu perkara itu atas pilihan dia. Betul. Atas pilihan dia. Sebagai contoh, orang yang berpoligami, dia memilih untuk poligami. Dan orang yang menerima poligami, dia memilih untuk menerima poligami. Persoalannya adalah apa selepas pilihan tu? Yang ini penting sebenarnya. Sebagai contoh, kalau memang betul dia memilih untuk berpoligami, sebagai contoh, katalah dia memilih untuk berkahwin 1, berkahwin 2. Dan satu sudut dia tahu bahawa setiap satu perkara keputusannya waktu ada hukum sebab akibat. Sebab akibat. Maka dia kena bersedia. Pertama, bersedia untuk menerima hakikat bahawa akan berlaku sebab lepas akibat lepas tu yang dia perlu hadapi. Dan dari sudut itulah yang mana dia kena bersedia. Sebagai contoh, kalau perlu untuk mewujudkan ruangan-ruangan kefahaman, ruangan-ruangan komunikasi, ruangan-ruangan apa yang mana orang lain cakap itu satu persoalan lain, kerana itu hanya sebagai orang yang mana menghakimi. Dan mereka pun tak sedar tentang apa yang mereka cakap tu. Kerana mereka cakap atas dasar emosi mereka. Tapi bagi orang yang mana berada dalam situasi tersebut, dia kena berusaha untuk memastikan apa yang dia pilih itu dia buat yang terbaik. Itu yang penting. Sebab setiap orang tu ada pilihan dia. Setiap orang tu ada perkara yang dia perlu lakukan dan buat yang terbaik. Itu yang penting. Itu dari sudut perkahwinan poligami. Tapi nak tanya kepada Kak Liz, berbalik kepada apa yang Kak Liz kongsikan tadi, di mana situasi anak-anak menyoal Kak Liz, kenapa Mama berikan perhatian lebih kepada seorang lagi. Jadi dalam situasi begitu, bagaimana Kak Liz pilih untuk berlaku adil walaupun sukar dan ianya menjadi satu cabaran untuk berlaku adil? Mula-mula itu rasa macam sukar lah. Tapi lepas kita gabung semua, maksudnya kita akan cakap lah, okey, buat kerja sama-sama. Adalah kakak, okey, adik nak buat kerja sekolah, tolong. So kita pas kerja tu, diorang buat bersama, bukan daripada I sekali. Dah sibuk, so I bagi diorang, okey, kakak, Mama dah besar kan, dah pandai kan. Sekarang didik adik. Bukan I melepaskan tanggungjawab, tapi bagi diorang ada rasa bonding tu lah. Bonding tu sebab memang benda ni kadang-kadang tak semua orang dapat melalui. Sebab bila ada, diorang ni bukan adik-beradik tiri. Untuk saya, anak tiri, anak kandung. Tapi diorang satu bapa, adik-beradik. Tapi ada di luar sana yang bila mak ayah ni, diorang tak rapat. Diorang tahu, tapi tak mesra. So, benda tu saya tak nak berlaku. So, saya bagi diorang bonding tu bersama. Tak tahu, saya nak ajar. Tapi bukan nak melepaskan. Tanya kakak lah. Supaya diorang ada. Nanti bila saya tak ada one day, diorang tak rasa segan silu nak bersama dengan kakak dengan abang diorang. So, benda ni saya rasa perlu ada. Sebab kadang-kadang terlepas pandang kan, kita biarkan diorang membesar, itu abang, tapi tak rapat sangat. Benda tu memang berlaku. Banyak. Ada ramai yang DM, macam mana nak dapatkan bonding supaya diorang rapat tak adik-beradik? So kita yang kena plankan benda tu untuk percutian ke, untuk apa ke, untuk buat kerja ke. So maknanya kat sini kita dah tahu dah sebenarnya kita sayang diorang. Sayang, kita bagi tahu sayang sebab gini. So kita masing-masing tahulah cara untuk kita bagi tahu betapa kita sayangnya diorang. So bila nak beli apa-apa memang kita akan adil. Bila bercuti semua kita akan adil. So diorang nampaklah benda tu. Baik. Dia kata cara untuk kita memberitahu bagaimana kita sayangi mereka berbalik kepada apa yang Datuk katakan, komunikasi. Komunikasi sangat penting. Kita kena adakan part 2 untuk kita punya perbincangan pada hari ini sebab saya nampak Datuk ada banyak nak kata. Tapi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kak Liz Dawati, Datuk Nazir Hussein Al-Tauhid dan juga Coach
Coach Fazul Naim Ishak atas perkongsian dan juga Habis isi dah yang masa? padu. Dah habis masa, Datuk. Kita akan panggil Pak Dua. Jangan risau. Jam tu. Sempat nak bola cakap ni. Nak kesimpulan tu sebab kita. Kita akan cuba buat part 2, Datuk. Kita jemput Datuk semula ya. Dan Okey. juga terima kasih kepada Coach Fazul sekali lagi, dan kami berharap apa juga dikongsikan hari ini mungkin membuka minda kita dan cara kita melihat bila bercakap ni mengenai kongsi kasih ni tidak menjurus kepada satu angle sahaja. Betul, tu ada lagi manfaat dan juga kebaikan kalau kita lihat dari sudut yang lebih positif. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika, sekembalinya nanti ada satu lagi segmen menanti anda.